Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kami akan bawakan satu ciptaan yang sungguh menarik, yang karakternya sungguh ganas, garang dan imut. Macam ke saya. Tanpa memasa lagi, kita akan mulakan. Sebelum kami memulakan ubahan buah kami pada hari ini, kami akan memperkenalkan alatan dan buah-buahan yang kami akan gunakan. Kita pergi kepada buah dulu. Untuk buah kami akan menggunakan sebiji buah terakai, 2 biji buah jagung, 3 biji buah apple, 3 biji buah oreng, seikat buah pisang, buah anggur dan beberapa banyak buah mata kucing. Untuk alatan yang kami gunakan adalah sebilah pisau, 2 bilah pisau kecil, gunting, pencedok aiskrim, beberapa pisau pengukir, gam, mata dan beberapa gigi serta getah dan tali. Yang ini kami akan memulakan dengan menukarkan 2 buah biji jagung kepada 2 orang pendekar, iaitu Antua dan Halibat. Seterusnya, saya akan menukarkan sebiji buah terakai kepada sebuah kapal. Setelah siap kapal layar dan 2 orang pendekar, kami akan meneruskan gubahan buah kami dengan menukarkan buah oreng kepada bunga. Sementara menunggu Syed membuat bunganya, saya akan menukarkan buah apple ini menjadi burung hantu. Jadi inilah hasil gubahan buah kami. Sebuah kapal yang dilindungi oleh 2 orang pendekar dan haiwan belaannya burung hantu. Sebelum saya mengakhiri video di kali ini, saya akan mengakhiri dengan 2 rangkap pantun. Pergi ke seberang melalui titi, pergi ke seberang membeli air. Hang jebat hang tua sifatnya berani, demi menjaga agama, bangsa dan tanah air. Andai patah sayap Raja Wali, bertengkat jua hamba kembali. Berakhir sudah video kami di kali ini. Di lain hari jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.